Ada dah, Ustazah. Ada dah. Dah ada dah. Ada dah. Tak dengar suara Ustazah. Ustazah, suara. Dah dengar dah. Sorry. Dah okey, recording dah. Ustazah cakap dengan admin. Aduh, hai. Patutlah. Bukan saya. Buta IT. Sahabat kita yang nak ikuti YouTube tak dapat hari ni sebab tak dapat go live YouTube, tapi kita buat recording sekarang ni. Nanti admin akan upload kemudian insya-Allah. Okey. Berpeluh dah saya. Alright, kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Untuk perbincangan hari ini, jemaah kelas, kita akan masuk juzuk yang keempat. InsyaAllah. Alhamdulillah biiznillah. Jadi kita dah selesai 3 juzuk yang pertama. Seperti biasa, selesai 1 juzuk. Kalau ada mana-mana jemaah yang ada inisiatif, boleh dibukukan setiap juzuk tu. Itu yang juzuk ketiga kita dah sempurna, boleh bukukan. So sekarang kita mula dengan juzuk yang keempat yang terdiri daripada surah Ali Imran. Kita akan mulakan dengan ayat yang ke-92 insya-Allah sehingga akhir juzuk yang keempat. Akan ada juga nanti kita akan masuk seterusnya surah An-Nisa. Okey, insya-Allah. Saya mulakan dengan muka surat baru kalau perasan pada nota kita. Saya mulakan balik dengan muka surat 1 untuk juzuk yang keempat. Tapi untuk nota kita bersambungan je. Saya buat nota PDF yang berikutnya sambungannya. Jadi di dalam Al-Quran hari ini boleh rujuk muka surat Al-Quran muka surat 62. Kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Alhamdulillah. Okey, kita mulakan. Yang pertama, baik, daripada keseluruhan ni saya dapati ada 1-2 sahaja perkataan baru. Mungkin di kalangan kita dah pun mahir insya-Allah. Jadi kita mulakan start dengan perkataan lan. Ma makna lan? Sekali-kali tidak. Perkataan lan sekali-kali tidak. Kata nafi. Terjemahkan sekali-kali tidak. Tanalu berikan perkataan mencapai. Mama. Siapa? Kamu mencapai. Kamu mencapai. Ini adalah fi'il Mudhari'. Mudhari'. Sekali-kali tidak kamu mencapai. Ada jawapan lain? Ada jemaah yang nak share? Ada jawapan lain? Boleh kongsikan? Tak ada. Okey. Lan sekali-kali tidak tanalu kamu mencapai al-birra. Bir maksud kat sini kebajikan. Kebaikan. Boleh? Yes, boleh. Ada yang terjemahkan kebaikan. Boleh. Slash kebajikan slash kebaikan. Both. Ya, betul. Sekali lagi, sekali-kali tidak tanalu kamu mencapai al-birra kebajikan ataupun kebaikan. Okay, bir kebaikan boleh. Hatta ma makna? Sehingga. Hatta sehingga. Tunfiqu Kamu menginfakkan. Yes, pada perkataan infakkan. Kamu menginfakkan. Tunfiqu di sini fi'al mudhari'. Kamu menginfakkan. Kamu menginfakkan. Sekali lagi ulang. Lan sekali-kali tidak tanalu kamu mencapai al-birra kebajikan atau kebaikan hatta sehingga tunfiqu kamu menginfakkan mimma daripada apa yang daripada
apa yang. Mimma terdiri daripada dua perkataan, min daripada ma Apa apa yang? yang. yang Okay, lengkapkan dulu maksud dia. Bagi jemaah yang baru sahaja bersama dengan kita, pada hari ini kita masuk juzuk yang keempat. Alhamdulillah, bagi yang baru bersama dengan kita. Hari ini kita masuk juzuk yang keempat, iaitu surah Ali Imran. Jadi kita sedang bincang sekarang ni surah Ali Imran ayat yang ke 92. Okay. Boleh? Ni dalam nota kita, saya mulakan dengan muka surat 1. Kita mula balik page 1 sebab dah masuk juzuk keempat. Jadi untuk makluman jemaah yang baru bersama dalam kelas kita, untuk kelas ini, kelas Bahasa Arab Al-Quran, kelas advance hari Isnin, kita dah pun selesai 3 juzuk. Jadi bagi yang memang download nota tu, boleh bukukan supaya kita dah ada 3 juzuk. Jadi setiap kali mengajar, saya akan share mengikut juzuk. Sekarang kita masuk juzuk yang keempat. Alhamdulillah. Baik, balik semula kepada ayat tadi. Mimma daripada apa yang tuhibbuna. Ma makna? kamu cintai. Cintai. Kamu cintai. Yes, jawapan. Sukai. Kamu sukai. Sukai. Boleh? Sayangi, cintai. Saya banyak tu. Okey, boleh belaka. Seerti dengan cintai. Maknanya kita menginfakkan daripada harta yang kita sayang, kita cinta. Begitu. Okey. Hatta sehingga tunfiqu, kamu menginfakkan, mimma daripada apa yang tuhibbuna, kamu cintai. Boleh? Baik, berikutnya perhatikan pada perkataan wa ma tunfiqu min syai'in. Dan apa yang Okey, sekejap. Sabar. Wa ma tunfiqu min syai'in. Baik. Jemaah kelas di sini, perhatikan perkataan ma di sini. Ma pada makna asal dia apa? Makna asal ma apa yang ini makna asal. Tapi di sini sekarang berlaku pergerakan huruf. Boleh? ada min. Berlaku pergerakan huruf. Yes. Baik. Iaitu kita manfaatkan buku yang kita ada. Bagi yang mempunyai buku Nahwu biru, boleh buka sekarang. Terus pergi muka surat 121. Dapat? Buku Nahwu biru. Rujuk muka surat 121. Okey, kita akan bincang pergerakan huruf ma. Ini adalah ulang kaji ya. Kita dah belajar. Ustazah nak ulang balik. Alright, bagi yang ada buku tu boleh manfaatkan. Dan yang tak ada jangan bimbang, tak apa, Ustazah akan manfaatkan pada whiteboard. Baik. Sekarang, perkataan ma di sini berubah. Kita terjemah sebagai apa jua. Maksudnya, kita tak terjemahkan dengan apa yang dalam konteks ayat ini. Iaitu apa syarat dia? Listen carefully. Iaitu perkataan ma selepasnya berjumpa dengan fi'il mudhari'. Catatkan. Ma, dia punya formula dia. Ma selepasnya diikuti oleh fi'il. Sebagai contoh di sini, fi'il mudhari'. Sekali lagi, ma formula dia berjumpa dengan fi'il dan selepasnya ada perkataan min atau li. Lam, huruf lam. Huruf lam. Sekali lagi, formula dia, perkataan ma, selepasnya bertemu dengan fi'il dan ada perkataan min. Okay, dalam buku Nahwu biru, lihat muka surat 121, huruf ma
bertukar menjadi apa jua apabila diikuti oleh fi'il. Kemudian ada huruf jar min atau ada huruf lam tunggal. Okey, jadi ayat ni tadi dah dapat salin tak? Ya. Okay. Jadi balik semula kepada ayat kita Ali Imran ayat 92 wa ma, kita tengok memenuhi tak ma. Kemudian fi'il fi'il di sini fi'il mudhari' sebagai contoh. Kemudian ada min ada. Maka kita terjemah dan apa jua terjemah kelas tunfiqu Kamu infakkan. very good. Dan apa jua kamu infakkan min daripada syai'in sesuatu. Masya Allah, jazakumullah khair. Okey, lengkapkan dulu makna dia. Lengkapkan dahulu. Wa dan ma apa jua. Kenapa bukan apa yang? Lihat, kalau perlu catat pada nota, catatkan. Formula dia ialah ma bertemu selepasnya datang fi'il, selepasnya Ada ada min ataupun lam. catatkan. Baik. Catatkan contoh. Sekarang okay, kalau dah siap tolong signal pada ustazah sebab saya nak bincang. Ustazah, kalau fi'il mandi boleh tak? Dia sama itu. juga. Same gaya. Tak. Okey. Boleh Puan Zaliha. Kita akan masuk lepas ni. Puan Zaliha, boleh? Ya, terima kasih. Yes. Alright. Soalan daripada Puan Zaliha tadi, boleh tak berlaku apabila ma tadi selepasnya adalah fi'il madhi? Jawapan dia, ya. Okay. Macam contoh ayat yang sekarang ni, ma selepasnya fi'il mudhari'. Bagaimana kita nak kenal mudhari' di sini, kelas? Apa petunjuk dia? Ta dengan waw alif. Waw alif. Jadi di sini, ya. Di sini adalah ma bertemu selepasnya fi'il mudhari'. Baik, cuba kita lihat contoh lain daripada fi'il madhi. Buka Al-Quran sekarang. Kelas, Al-Quran tengok lihat surah Al-Baqarah ayat 270. Okey. Buka surah Al-Baqarah ayat 270. Buka semua. Saya minta ya semua sekali kena terlibat. Buka Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 270 iaitu pada muka surat Al-Quran 46. Buka dah? Ya. 46. Baik. Cuba bacakan pada ustazah spesifik kataan yang terlibat. Baca, sebut. Wa ma Anfaqtum okey, cukup. Wa ma anfaqtum min nafaqatin okey, sampai situ dulu, ayat dia panjang. Ya. Dan seterusnya au nazartum min nazrin fa innallaha ya'lam. Okey, baik. Yang ni je saya nak kongsikan. Anfaqtum. Dah? Ready? Ya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin. Baik, kita lihat dia penuhi tak formula tadi. Yang pertama ma, ada ma. Kemudian bertemu dengan fi'il. Dekat sini Puan Zaliha, fi'il apa? Fi'il Puan Zaliha? Mati. Fi'il madhi, masya-Allah. Bagaimana jemaah? Ada Macam mana ini alif adalah bertopi madhi? hamzah. Cuba lagi. Ada alif Fi'il bertopi madhi. hamzah. Berlaku di depan. Ada tum. Very good. Ada tum di belakangnya, masya-Allah. Ahsanti. Di belakangnya berakhir dengan tum. Okey. Bila fi'il madhi mula terjemah dengan Telah. telah tulis sebagai Telah oleh oleh kamu. masya-Allah. Okey. Terjemah penuh. Dan sama-sama kelas ma Dan apa apa jua jua
antum telah telah dimakan oleh kamu oleh kamu oleh kamu daripada daripada nafkah nafkah kata infak nafaqah ataupun satu infak. satu infak. Okey, kelas sekejap. Pause. Kita tengok dekat sini syarat dia. Nombor 1 ada. Nombor 2 ada fi'il. Ya, ada fi'il. Nombor 3 ada min atau lam. Ada min. Ada Cukup cukup syarat. Jadi memenuhi soalan tadi daripada Puan Zarihah, it can be fi'il mudhari' ataupun Fi'il madi. kebetulan. Dia dua-dua ni perkataan bab cerita pasal infak. Ada lagi contoh-contoh yang lain. Jemaah kelas boleh lihat balik pada buku Nahu Biru muka surat 121. Ada contoh-contoh lain yang diberikan, diambil daripada ayat Al-Quran juga, sebagai iaitu surah Al-Baqarah. Ada contoh-contoh yang lain, boleh go detail lagi insya-Allah. So, jelas semua kat sini. Hari ni kita buat ulang kaji pergerakan huruf ma pada makna asal ialah apa yang, tetapi hari ni kita dapati apabila memenuhi formula ini selepasnya bertemu dengan fi'il, it can be kat sini contoh mudhari' or fi'il madhi. Kemudian ada selepas ni min ataupun huruf lam. Okey? Maka terjemahkan apa jua. Dan selesai. Balik semula pada nota kita. Baiklah. Min syai'in, daripada sesuatu, fa inna, maka sesungguhnya Allah bihi, dengannya alimun, amat mengetahui. Baik. Ahsantum. Maka sesungguhnya Allah dengannya amat mengetahui. Okey, selesai untuk ayat 92. Ada yang tertinggal sebelum saya teruskan? Okey, baik. Kita teruskan dengan ayat 93. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum sadiqin. Kita teruskan dengan ayat yang ke-93. Baik. Semua dah bersedia? Perkataan kullu, ma makna kullu? Tiap. Kullu, tiap-tiap. At-ta'ami. Ta'am. Ma makna? Makanan. Very good. Makanan. Tiap-tiap makanan. Okay, lengkapkan maksud. Makanan. Ada jawapan lain? Tak ada Semua sepakat? Tak ada jawapan lain? Okey, sambung. Kana. This is fi'il. Adalah ia. Yes, this is fi'il. Fi'il apa? Madi. Telah. Adalah ia. Adalah ia. Tiap-tiap makanan telah adalah ia. Kalau kita baca nak faham biasa tu maksudnya
tiap-tiap makanan ni adalah, itu maksud dia. Okay. But now kita follow kaedah harfiah, jadi kita ikut disiplin dia. Kana telah adalah ia hillan. Apa makna hillan? Halal. 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 Tiap-tiap makanan telah adalah ia halal. Libani, Bani bagi bani, kita terjemah direct Bani saja. Israel. Bani. Kaum. Kemudian buka Israel. pergi next page muka surat 2, Israel, terjemah direct Israel. Bani Israel. Israel. Okey, muka surat 2 sekarang ni. Illa, Kecuali. tak nak pakai kecuali, Melainkan. melainkan. Okey, seragamkan ya. Kita terjemah melainkan. Illa, melainkan. Okey, sambung. Apa yang Okey, betul. Yang ni kita balik semula pada makna dia yang asal. Apa yang? Illa, melainkan apa yang? Perkataan harrama adalah kumpulan Isim. harrama. Haram. Harrama 3 huruf. Oh. Rama. Fi'il Fi'il madi. This is Fi'il madi. Fi'il madi. Terjemahkan. Telah Telah haram. Telah mengharamkan. telah mengharamkan. Telah haram oleh ia. Baik. Telah mengharamkan ia illa, melainkan apa yang harrama telah mengharamkan ia. Mengharamkan. Lengkap kan? Sekali lagi saya ulang. Kullu, tiap-tiap at-ta'ami, makanan. Kana telah adalah ia hillan, halal. Dibani, bagi Bani Israel. Melainkan illa, melainkan apa yang harrama telah mengharamkan ia Israel. Kat sini terjemahkan oleh Yes. Israel. oleh Israel. Ya, betul. Tambahkan. Oleh Israel. Dimaksudkan kat sini adalah Nabi Ya'qub, keluarga Bani Ya'qub. Yes, masih. Boleh terangkan balik Ustazah, oleh dengan akan tu. Yang ni sebab apa oleh? Puan Fauziah faham macam mana? Masa bila kita pakai oleh, masa bila akan? Tak, kalau akan fi'il diikuti dengan isim. Betul. Okey. Kalau yang ni pun fi'il juga kan. Fi'il lepas tu Israel tu pun isim, betul. Okey, betul. So apa fi'il dekat sini? Fi'il dekat sini telah mengharamkan. No. Bahasa Arab, ayat Al-Quran tu apa dia? Harrama. Isim dia? Israel. Isim dia Israel. Okey, baik. Guys, semua listen carefully. Harrama, kemudian Israel. Apa yang tadi Puan Faizal sebutkan tadi tu betul. Cuma kena faham dekat sini, formula ni apply secara keseluruhan. Ya, setiap kali fi'il selepasnya adalah isim. Contoh harrama fi'il madhi, selepasnya adalah isim. Ingat, bila bertemu dua keadaan ni, mesti letakkan kata sendi di tengah-tengahnya, ada dua pilihan. Apa dia?
Puan Fauziah yang bertanya Ya, tadi. ya. Apa dia? Kata Oleh sendi dia. atau akan. Oleh. Akan. Penentuan dia adalah perhatikan pada isim. Perhatikan pada isim. Huruf Baris. akhirnya berbaris Toma. kelas. Mah. Oh, Jawapannya okey. Oleh. 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 Very betul, good. betul. Terima kasih Satu Ustazah. lagi. Kalau Fathah. Fathah. kalau kat sini fathah, maka jawapan dia Akan. akan. Okey. Boleh? Okey, Boleh, Puan boleh Fauzia, Ustazah. buat Alhamdulillah. catatan kat situ. Ya, ya, boleh. Buat catatan supaya insya-Allah bila buat ulang kaji tu boleh ingat balik. Mm. Okey. Baik. Itu dia. Ya. Sesungguhnya Yes. tu isim ya Ustazah? Sesungguhnya inna huruf. Sesungguhnya. Huruf. Huruf. Oh, Inna. huruf. Sorry. Sesungguhnya inna huruf. Huruf. Okey, kelas saya ulang balik. Illa ma harrama Israel. Habis dah. Sambung ala Atas. atas nafsihi Dirinya. dirinya. Betul. Nafsi. Kita kena cerakinkan dua perkataan. Nafsi Dirinya. 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 Nafsihi dirinya. Dirinya. Min daripada qabli Sebelum. sebelum. Okey, ini mudah Surah ni tak, ayat hari ni tak berapa berat sangat. Ayat ringan-ringan sahaja. Okey, lepas ni kita cari ayat yang berat sikit. Andika. Dah. Siap? Daripada sebelum Sesungguhnya. Bahawa. dua jawapan. Semula Bahawa. bahawa. Jangan salah. Bahawa. Bahawa. Kalau anna. Bahawasanya. Bahawasanya. Itu beza dia. Bahawa. Anna bahawasanya. Okay, good. Bahawa. Tunazzala, perhatikan ia diturunkan. Tunazzala, ia diturunkan. Saya ulang balik saya mak. Tiap-tiap makanan adalah ia halal bagi Bani Israel, melainkan apa yang telah mengharamkan ia Israel tadi, keluarga Bani Ya'qub atas dirinya daripada sebelum bahawa ia diturunkan Taurat. Kenapa saya bagi jawapan? Okay, tak apa terus. Daripada sebelum bahawa ia diturunkan Taurat. Okey, sambung. Qul. Katakanlah oleh. Good. Katakanlah oleh engkau. Ini fi'il apa? Amar. Good. Masya Allah. Amar. Katakanlah oleh engkau. Sambung. Kalau boleh ke? Takut saya laju sangat. Sempat tak? Okey. Katakanlah oleh engkau. Lengkapkan dulu maksud dia. Katakanlah oleh engkau. Cuk, perkataan ini, katakanlah oleh engkau. Siapa engkau tu? Bani Israel. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Allah perintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah oleh engkau, wahai Muhammad. Jemaah kelas, sedikit saya nak kongsikan ni luar daripada terjemahan kita. Di dalam Al-Quran, kita sering kali berjumpa perkataan qul. Yang kita pelajari, qul adalah fi'il amar. Bila amar maknanya kata perintah. Betul tak? Ya. Dan perintah ini datang daripada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bila kita faham
bila kita tadabbur ayat Al-Quran yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib ke atas baginda untuk menyampaikannya. Antara sifat wajib bagi Rasul adalah tabligh, menyampaikan. Jadi Rasulullah tak boleh simpan, keep to himself, no. He has to deliver, he has to convey the message. Dia kena sampaikan kepada umat dia. Jadi dah faham kan, understood, bila wahyu diturunkan maka baginda wajib sampaikan, dan kita tahu sifat baginda amanah. Pastinya tak ada walaupun satu ayat yang baginda keep to himself, melainkan semua baginda deliver, convey, sampaikan kepada umatnya. Tetapi kenapa ada certain ayat Allah sebut lagi, Allah perintahkan, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad. Maksudnya bila Nabi, Allah suruh Nabi kata, maksudnya Allah suruh Nabi sebut, sampaikan. Why? Kenapa? Kenapa perlu ya Allah perintahkan lagi? Sebab peringatan lah. Peringatan semula. Lagi? Sebagai bukti untuk kita. Bila Benda Allah tu penting. sebut, yes, itu jawapan dia. Sebab perkara tu benda yang important. Penekanan, benda yang kena ambil perhatian. Ya. Jadi bila Allah sebut spesifik, qul, katakanlah oleh engkau, maknanya benda tu Allah nak kita ni, hambanya kita ni yang mengaku beriman, yang membaca Al-Quran ni, kita kena ambil berat, kena ambil tahu apa benda yang Allah sebut ni selepas ni. Benda tu penting. Okey. Sedikit perkongsian tadabbur terkait dengan perkataan qul. Okey, kita balik semula kepada terjemahan kita. Qul, katakanlah oleh engkau, fa'tu. Di sini kita perlu cerakinkan kepada Dua. 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 Fa'utu. Terjemah. Datang. Maka ikuti. Atau perkataan dia Bawa. datang. Maka datanglah oleh oleh kamu. MU. Olehmu. Fi'il amar. Fa'tu, waw alif dekat belakang tu, waw alif di hujungnya berakhir dengan, terjemah dengan olehmu. Olehmu. Maka, terjemah, maka Datangkanlah olehmu. Okey, tulis, terjemahkan, tulis, catat. Catatkan. Maka datangkanlah olehmu bit-taurati. Dengan Dengan Taurat. Dengan Taurat kitab kat sini Taurat. maksudnya kitab Taurat. Kita terjemahkan dengan Taurat. Ada jawapan lain tak? Ada siapa-siapa nak share? Ada terjemah yang lain? Ada. Ada. Puan Zaliha, ada jawapan lain? Tak sama saja. Sama. Sama je Okey. Dah ke? Dah siap ke? Khalid? Catat? Dah? Dah. Okey. Sekali lagi, qul, katakanlah oleh engkau. Engkau di sini refer tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekejap ya. Ada chat box. Assalamualaikum. Sekejap, Ustazah tengah baca dalam chat box. Ada message. I'm Brother Nabis Khan. Oh, Alhamdulillah. He's feeling well, getting well ya, Brother Nabis Khan. Alhamdulillah. Azan, can you break now? I think insyaAllah. Okay, insyaAllah. Our doa be with him insyaAllah. Alhamdulillah. Brother Nabis Khan. Okay, Alhamdulillah. Itu dia kita dapat kat sini. Positif part yang bahagian untuk media sosial, antaranya kita dapat sama-sama belajar dalam satu kelas walaupun kita daripada tempat yang berbeza-beza. Alhamdulillah. Okey, balik semula. Fatluha, kat sini pecahkan pada 3. Kelas
Mulakan. Ba. Maka Utlu bacalah Bacakan. olehmu Bacalah. akannya. Bacakanlah olehmu. Ba Akannya. maka utlu. Bacakanlah olehmu. Ha. Akannya. Iya. Akannya. Fa satu maka utlu. Ha. Selalu kita selalu dengar perkataan tilawah kan? Pertandingan tilawah Al-Quran. Maksudnya pertandingan baca Al-Quran. Utlu, read, recite. Okay? Bacalah olehmu, maka bacalah olehmu akannya. Maka bacalah olehmu akannya Jika jika kuntum kamu adalah yes. adalah kamu. This is fi'il madhi. Lengkapkan makna dia. Telah adalah kamu. Adalah kamu. Telah adalah kamu sadiqin. Orang-orang yang benar. yang benar. Yes. Perkataan sadiqin adalah daripada kumpulan Jamak. jamak apa? Di isim sebenarnya. Jamak muzakkar salim. Very good. Jamak muzakkar salim. That's why kita terjemahkan orang-orang yang Orang-orang yang sadiqin, orang-orang yang benar. Ustazah, Telah adalah kamu ya. kalau orang-orang yang benar tu jamak muzakkar salim, maksudnya dia untuk lelaki kan? Jadi adakah ditujukan kepada orang lelaki sahaja? Macam mana? Okey. Maksudnya? Soalan yang baik. Baik. Kelas jemaah kelas, sebelum itu perkataan sadiqin tadi kita respon daripada kumpulan isim ditirkan daripada jamak. Jamak apa? Jamak muzakkar salim. Baik, apa tanda jamak muzakkar salim dalam perkataan ini? Ada ya nun. Ya nun. Di belakangnya berakhir dengan ya nun, nun baris fathah. Di depan dia bermula dengan Alif. huruf Huruf hijaiyah. Sad. Sad kan? Huruf hijaiyah. Betul tak? Ya. Di hadapannya bermula dengan huruf sad, belakangnya berakhir dengan ya dan nun. Ada lagi tak tanda lain? Kelas? Kalau bukan ya nun, dia berakhir dengan Wow nun. waw dan nun. Nun baris fathah. Okey. Di hadapannya mungkin bermula dengan huruf hijaiyah Mungkin dengan ataupun alif lam. bermula dengan Alif lam. alif lam. Okey. Tetapi ada tak huruf hijaiyah yang terkecuali? Ada huruf ya dengan ta. Ya tak. Yes. Baik. Kalau kita jumpa di depan dia bermula dengan huruf ta ataupun huruf ya, belakang dia sama juga. Tapi yang ini dia Adalah bukan fi'il. daripada jamak sebab dia Dia fi'il. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. belakang dia sama juga. Tapi yang ini dia bukan dari tiba-tiba saya dengar suara saya sendiri. Yang ini dia daripada kumpulan fi'il mudhari'. Okay, soalan tadi, di dalam Al-Quran, bila digunakan jamak muzakkar salim, kalau ada contohnya al-muslimina, contohnya al-muslimina, wal-muslimat, al-qanitina, wal-qanitat. Ada ayat. Contoh diberikan al-qanitina, orang-orang yang taat, wal-qanitat. Kalau dia ada spesifik macam ni, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, ya. Maknanya yang ni khusus untuk lelaki muzakkar, yang ini untuk muannas perempuan. Tetapi kalau dia tak ada dalam pattern tadi, tak ada datang dalam bentuk jamak muannas salim, can be memang tujukan pada lelaki, tengok dalam konteks ayat, ataupun yang ni adalah umum, meliputi semua sekali. Tapi general, semua lelaki perempuan, ataupun tengok konteks ayat, mungkin dia maksudkan kepada muzakkar sahaja. Tapi bila datang dalam bentuk muannas, jamak muannas salim, yang ni memang khusus. Dia tak akan termasuk di sini golongan muzakkar. Dia hanya untuk muannas. Itu je. Allahu'alam. Okey, terima kasih Ustazah. Balik semula kepada sama-sama. Balik semula kepada konteks ayat. Okey.
Selesai. Alhamdulillah. Ada yang tertinggal? Baik, saya jemput ada anyone volunteer untuk bacakan semula. Yang pertama ayat 92, bacakan makna dia untuk Ustazah buat semakan. Siapa-siapa je volunteer silakan baca dahulu ayat 92. Saya lah. InsyaAllah. Okey, Kak Iza silakan. Lan sekali-kali tidak tanalu kamu mencapai albirra kebajikan atau kebaikan hatta sehingga tunfiku kamu menginfakkan mimma daripada apa yang tuhibbuna kamu sayangi atau cintai wama dan apa jua tunfiku kamu infakkan min daripada syai'in sesuatu fa inna maka sesungguhnya Allah bihi dengannya alimun amat mengetahui. Okey, alhamdulillah, jazakumullah khair. Itu dia untuk ayat yang pertama, semua dah dapat ya. Sekarang kita beralih pada ayat yang kedua, silakan anyone volunteer baca dan terjemahkan. Silakan. Saya Ustazah. Okey, silakan Datin Fina. Kullu tiap-tiap at-ta'ami makanan kana telah adalah ia hillan halal libani bagi Bani Israel illa melainkan ma apa yang harrama telah mengharamkan ia Israelu oleh Israel iaitu keluarga Bani Yaqub ala atas nafsihi dirinya min daripada qabli sebelum an bahawa tunazzala ia turunkan at-Taurat diturunkan at-Taurat Taurat kul katakanlah oleh engkau iaitu Nabi Muhammad SAW faktu maka datangkanlah olehmu bit Taurati dengan Taurat fatluha maka bacakanlah olehmu akannya in jika kuntum telah adalah kamu sadiqin orang-orang yang benar. Okey, alhamdulillah. Jazakumullah khair Datin Fina. Itu dia ayat 93 kita dah sempurna untuk menterjemah. Okey. Baiklah. Jemaah kelas, untuk hari ini saya nak bincang 2 ayat sahaja. Okay, InsyaAllah dia tak berat sangat. So saya pause dekat situ, kita tangguhkan di situ. Boleh catat untuk hari ini kita berhenti sehingga ayat 93. Tandakan. Sambungan ni insyaAllah kita akan bawa pada minggu hadapan untuk ayat berikutnya. Jadi untuk slot seterusnya, saya nak buat latihan lisan, latihan secara lisan, perkataan-perkataan di dalam Al-Quran untuk kita sama-sama menterjemah secara spontan. Okay? Jadi hari ini saya akan bawa dalam bentuk ayat-ayat pendek. Ayat-ayat pendek. So semua boleh bersedia, tak perlu buka Al-Quran, hanya fokus kepada whiteboard saya sahaja. Perhatikan perkataan yang dicatatkan, apa yang dikehendaki adalah anda dikehendaki menterjemah. Tapi jangan menterjemah dahulu sebelum saya bertanya. Sebelum saya tanya, terjemah dalam hati sahaja. Okey? Perkataannya saya petik daripada Al-Quran tapi saya tak kongsi page berapa. Sebab apa? Tak nak anyone yang pergi balik kepada Al-Quran. Jadi memang totally rely on ourselves untuk kita menterjemah. Jadi, tapi kalau memang dia ada hafal satu mushaf Al-Quran tu insyaAllah dia akan tahu saya petik daripada mana. Okey, alhamdulillah. Masya Allah. Baik, kita mulakan ya.
Saya akan bawa dalam pendek-pendek je, ayat-ayat pendek. Ayat-ayat pendek. Jangan terjemah dahulu, tengok sahaja. Okey. Keluar. Jangan terjemah dulu. Sekejap Ada gangguan. Syakurin. Sabarin syakur. Sabarin. Sabarin syakur. Okey dan Alhamdulillah. Kat sini ada 1, 4, 7 ayat. Kalau semua dah bersedia, insya-Allah. Yang pertama ayat yang berbunyi wa zakkirhum bi ayyamillah nats ila siratil azizil hamid nats min azabin syadid nats fi dalalin ba'id nats likulli sabbarin syakur nats fa'tuna bisultanin mubin. And the last ila ajalim musamma. Semua sekali boleh participate untuk menterjemah. Ataupun ada anyone volunteer nak go personal? Ramai-ramai lah. Allahu akbar. Berjemaah, Okay, berjemaah. first sekali saya buka kalau ada yang nak. Jemaah first. Saya buka dulu kalau ada yang nak buat secara individu, silakan. Oh, tak ada sambutan. Tak ada sambutan. Jadi dia orang nak bergerak berjemaah juga. Min azabin syadid ya Ustazah. Baik, kita mulakan yang pertama. Saya baca, jemaah tolong terjemahkan. Semua dah bersedia? Okey, pertama sekali bagi tahu kat saya, bila saya sebut tu, adakah dia isim, fi'il atau huruf? Okey? Boleh? Kemudian baru terjemah. Yang first kali Zazah nak tengok Dan jemaah kelas boleh identify tak? Adakah dia isim, fi'il atau huruf? Itu dahulu. Yang pertama, wa kumpulan huruf. Next. Yang kedua, kata apa? Zakir. Zakir. Very good. Zakir. Kumpulan Fi'il. fi'il apa? Fi'il. Amar. Amar. Betul. Kenapa Amar? Betul. Why Amar? Sukun. Ya. Sukun. Zakir. Bari sukun kan? Amar. Hum kumpulan Isim. apa? Isim domir. 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 Very good.
Bi ayyami. Ada berapa kat sini? Dua. Yang pertama B B. dengan Ayam. huruf, sorry. Ayyami kumpulan Isim. isim. Detailkan jenis isim. 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 Yang isim Ayam ni hari. Isim. Isim. Isim Jamak. nakirah. Jamak. Oh, jamak. Ayyami. Jamak apa? Jamak taksir. Very good. Allah. Allah. Okay, ready. Terjemah. Terjemah. Dan kir. Ingatlah. Ingatkanlah. Ingatkanlah Olehmu. olehmu. Ingatkanlah oleh Mereka. Olehmu. Olehmu. Engkau. engkau. Ingatkanlah oleh engkau akan mereka. Okey. Engkau. Angkat. Ingat bila baris sukun engkau dan ingatkanlah oleh engkau akan mereka di ayami hari. Good. Ayami adalah jamak taksir. Mufrad dia apa? Yamun. Yaumun. Good. Allah. Okey, sekali lagi. Terjemah direct. 1, 2, mula. Dan. Ingatlah oleh engkau akan mereka dengan hari-hari. Yes. Dan ingatkanlah oleh engkau akan mereka dengan hari-hari. Allah. Okey, alhamdulillah. Ahsantum. Okey, markah penuh dapat. Okey, kita teruskan. Support. Okey, ni. Alright, baik, teruskan. Ila kumpulan Kepada. Huruf. kumpulan dulu. Huruf. Rati. Isim. Dalam. Al-Azizi kumpulan Isim. Detailkan sikit. Isim jenis apa? Sifat Allah. Allah. Good. Al-Hamid. Isim juga. Isim. Sifat Allah juga. Allah. Makrifah. Okay, yang ni mudah kan? Okay, 1, 2, mula. Ila. Kepada Jalan jalan yang maha perkasa. Perkasa. Very good. Al-Aziz. Perkasa. Maha perkasa. Al-Hamid. Yang maha terpuji. Masya Allah. Terjemah direct. 1, 2, mula. kepada jalan yang maha perkasa, yang maha terpuji. Masya Allah. Ahsantum. Okay, very good. 200 markah. Min azabin syadid. Hak ni simple je. Min kumpulan Daripada huruf. Tengok tu. Huruf. Jawab soalan. Daripada min kumpulan huruf, azabin kumpulan isim. syadid isim. Okey, 1, 2, mula. Terjemah. Daripada siksaan yang pedih, yang bersangatan, Cuk, tadi kan ada yang kata pedih. Kalau pedih, alim. Tengok kat sini. Alimun. See? Alim. Yang ni pedih. Kalau tukar hamzah kepada ain, jadi alim. Mengetahui. Take note. So pedih apa dia? Alim. Azab bin alim, yes. Tapi yang ni azab yang keras ataupun bersangatan. Ambil perhatian yang tu. Bukan pedih. Daripada seksaan yang keras ataupun bersangatan. Okay. Good. Alhamdulillah. Fi dhalalin ba'id.
Terjemah daripada huruf, terjemah pula kumpulan huruf lalin Isim. isim baid isim juga. Okey, 1, 2, mula. Terjemah. Dalam Kesesatan 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 yang jauh. dengan Baik. jauh. bukan dengan. Baidin satu perkataan Perkataan jauh. jauh. Dalam kesesatan yang Kesesatan jauh. yang jauh. Okey. Semua bagus. 400 markah dah dapat. Ui, banyak. Ikul bagi tiap-tiap sebuah sabaran dan syukur. Likulli sabarin syakur. Ready? Li. Likulli kumpulan apa? Li haraf. Huruf. Ya. Huruf. Kuli Okey. Good. Sabarin Sim. isim Isim. syakur. Kurin. Isim. Saya ada tanwin ujung. Betul. Okey. Ready? 1, 2, Lagi terjemah. tiap-tiap Aha. sabaran. Kesabaran. Sabaran. Sabar. Sabar. Dan Yang ini kita terjemah orang yang sabar. Okey. Orang yang sabar. Orang yang bersyukur. Bagi tiap-tiap orang yang kalau tak bubuh Sabar. orang pun tak apa. Tak bubuh orang pun tak Tiap-tiap apa. Bagi yang sabar. tiap yang sabar, yang syukur. bersyukur. Okey. Yang Okey. sabar. Boleh? Tepat. Boleh. Okey, good. Hak ni tak dapat markah penuh. Yalah. Okey, tak apa. 70. Tak apa. Markah. 470. Okey. masih Fa'tuna bisultanin mubin. Banyak sikit. Satu. First kali yang ni kena cerakinkan dulu. Betul tak? Kumpulan Huruf. 3, betul. Huruf fa. Lepas tu utu apa? Amar. Good. Satu lagi. Kumpulan Domir. Isim domir. Good. Betul. Betul. Bis. Nanti dulu. Sabar. Nanti. Tak habis lagi. B. Kumpulan huruf. isim Isim. Mubin. Isim. Okay, ready. Terjemah. 1, 2, mula. Maka Datangkanlah olehmu Kan kami good dengan dengan kekuasaan. bukti. Very Bukti. good. okey. yang nyata. Ternyata, Masya Allah. Okay. Itu 120. 200. Mana Haji? Mana boleh lebih daripada 100? Nak Makan penuh tambah yang 100. korang tadi. Tambahin korang. Allahu Akbar. Okey. Maka semula sekaligus. Maka datanglah kami dengan bukti yang nyata. Okey. 100 markah. 570. Alright. Ila ajalim musamma. Macam familiar kan? Kan? Ready? Okay. Huruf. Ajalin. Isim. Musamma. Isim juga. Okay, ready. 1, 2, terjemah. Kepada ajal. Okey, kalau terjemah Ketetapan. ajal, terjemahan mengelak. Ketetapan. Tempoh bersama yang Ditetapkan. yes, Masya Allah. Ada apa dia tadi? Terjemah semula? Kepada yang ditentukan. Ditetapkan boleh. Kalau kata Ditentukan. ditentukan pun boleh. Kepada tempoh yang Ditentukan. sebab itu kan kita ni
kalau kita ni orang kata dah sampai ajal, Ajal. maknanya tempoh kita, expiry date kita dah habis dah. Kita dah sampai expiry date dah. Tempoh Tu maksudnya masa tempoh kita di dunia ni berakhir. Tempoh berakhir. berakhir. Itu ajal. Hmm. Dia bukan roti gardenia aja ada expiry date. Kita pun ada. Tapi kita tak ada klip yang macam gardenia tu. Nak menyatakan Dia bila klip dah kan. Habis dah. bila dah Telah expiry. habis tempoh dah. Kita Macam ni mana? anytime. Kita anytime. Surprisingly. Tapi kita kalau roti orang bagi petua kalau roti gardenia tu nak suruh dia lama sikit, habis dah. Buh dalam peti ais. Kita tak ada dalam tu tak Kita Masuk dalam peti ais tak? Masuk. Kerah Kita dah mati masuk dalam peti. Entahlah. Masuk dalam peti ais. Kerah beku lah. Jadi Alhamdulillah itu dia. Saya petik tadi. Saya just buka aja at random. Sekali buka. Itu daripada Suratu Ibrahim. Suratu Ibrahim. Antara perkataan-perkataan yang kita petikkan tadi. Alhamdulillah. Itu dia untuk kita punya apa ni? Exercise. Mengasah lah. Nak asah balik. Nak exercise. Nak Practice. sharpen kita punya terjemahan. Okay. Practice. Alhamdulillah untuk vocab kita. Jadi untuk sambungan kita minggu hadapan saya akan teruskan dengan suratu Ali Imran untuk sambungan dia. Lepas tu tadi ingat balik kita ada buat tadi pergerakan huruf ma. Pergerakan huruf ma. Formula dia tu. Apa jua? Formula dia. PL dengan jumpa Keadaan dengan min apa Min ataupun dengan lam. lam. Ya. Jadi setiap kali kita membaca Al-Quran cuba praktikkan untuk slowly cuba menterjemah. Sebab apa? Itu cara untuk kita nak mengasah kita punya vocab untuk kita lebih mahirkan diri kita dalam menterjemah insya-Allah. InsyaAllah. Saya kira untuk hari ini kalau ada soalan silakan. Ustazah boleh ceritakan balik yang musamma tu Ustazah. Isim tu isim. Aha. Dia sebab apa isim? Lupa. Saya tak berapa jelas soalan tadi macam mana? Tak, yang ila Fauzia? ajalim musamma tu sebab apa isim Sebab apa dia isim? Ajal yang ditentukan. ditetapkan. Tak sebab Okay, apa ada isim siapa nak musamma. respon? Isim tu kata nama. Bertanwin, baris huruf akhir bertanwin. Sebab ada tanwin, ada tanwin. Ada tanwin ke? Ya. Ustazah, sebab sorry. tengok tak ada tanwin. Sorry. Ya, okey. Oh, yang ni. Okey, faham, Maaf. faham. Salah saya. Apa nama? Tanwin. Ya, jazakumullah Sebab khair. saya cari dia punya sebab dia. Saya tak tahu. Okey, Tulisan terima kasih, saya, Ustazah. maaf. Sebab Okey, bersama. baik, sama-sama. Tulisan saya tu sebenarnya tak apa clear. Minta maaf. Okey, Alhamdulillah. Jemaah kelas, saya mohon maaf ya atas segala salah dan silap sepanjang kita berkongsi, kita berbincang tadi. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan, hari dan waktu yang sama. Jadi bagi yang nak mengasah untuk nak menterjemah lagi ayat-ayat yang lain, kita ada kelas, kita buka pada semua. Kita ada hari Rabu, surah Al-Baqarah. Kemudian kita ada kelas hari Khamis iaitu masih lagi peringkat yang awal. Ada permintaan daripada ada sahabat-sahabat yang hubungi admin iaitu suami saya sendiri, bertanyakan kalau kita ada kelas basic. Rupanya yang dimaksudkan itu adalah kelas yang mula daripada awal. Maksudnya start from zero. Jadi buat masa ni Ustazah mohon maaf sangat pada semua. Saya tak ada buka kelas baru lagi at this moment. Kita teruskan dengan mana kelas yang ada. Melainkan apa yang kami termampu untuk nak bantu adalah melalui rakaman. Sebab itu kita adakan rakaman setiap kelas. Jadi bagi yang tertinggal mungkin boleh ikuti semula dalam rakaman kelas kita yang dah lalu. Jadi buat masa ni at this moment saya tak katalah tak akan buka langsung dah. At this moment belum ada, kita akan buka kelas yang baru yang akan bermula daripada zero. Jikalau ada di masa akan datang, insya-Allah kita akan buat pengumuman. Sampai di sini dahulu perkongsian kita pada petang ini. Dan kepada semua jemaah, jazakumullah ahsanal jazak. Kita akhiri dengan tasbih kafarah.
Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب وأتوب Assalamu إليك. alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi